Weh, lampu ni bukan pasal cantik je tau. Suhu dia memang bagi efek besar. Silap pilih ruang jadi tak selesa walaupun lampu mahal. Yang pertama, ruang tamu, tempat lepak dan berkumpul. Tak perlu lampu yang terang menerang, 12 hingga 18 watt sahaja. Suhu yang sesuai, 3000 K warm white, cahaya lembut je. Duduk lama pun selesa je, mata pun tak cepat penat. Yang kedua, bilik tidur pula. Ni zon rehat bukan zon kerja tau. Ambil suhu warna rendah, 3000 K warm white, 9 hingga 12 watt pun dah okey. Mata pun relax, senang nak tidur. Yang ketiga, bilik kerja atau study area. Bilik kerja lain sikit, guna cool white atau daylight. 12 hingga 18 watt. Suhu dia pula 4000 K ke 5000 K. Cahaya terang sikit supaya fokus pun tak hilang. Yang keempat, dapur. Ni tempat kerja, bukan tempat healing tau. Lampu kena terang and jelas. Suhu yang sesuai 4000 K cool white. 18 hingga 24 watt, baru jelas nak potong bawang. Bukan terpotong tangan. Yang kelima, bilik air. Nak nampak bersih and cerah, 4000 K cool white, 12 hingga 18 watt ni memang ngam. Muka nampak clear, tak kusam. Baru tahu cantik ke handsome. So, sebelum beli lampu, jangan tengok design je. Tengok dulu suhu and watt. Baru tak salah pilih. So, save dulu video ni, senang nak rujuk. Datang je dekat cawangan alat dapur Semenyih atau Ceras Batu 10 sekarang.